Okay, dan yang ketiga ialah elakkan daripada hutang. Okay, elakkan daripada hutang. Hutang ni saya sangat risau sekarang ni, ada banyak pay later lah, banyak benda-benda macam tu kan. Kita boleh guna tapi kita kena guna dengan matang. Kalau kita rasa benda tu tidak penting sangat, kita sabar dulu. Okay, untuk kita guna untuk benda-benda yang sangat crucial, sangat orang kata benda tu sangat mustahak lah, is okay, kita faham lah. Contoh macam kereta apa semua kan, rumah itu memang tak ada pilihan. Takkan kita nak kumpul 500,000, 300,000 baru nak beli rumah. So okay. Tapi untuk benda-benda lain kita kena tengok juga. Sebab ramai orang tak perasan, sebab sekarang ni bila berhutang menjadi terlalu senang dan masa ekonomi bisnes dia okey, memang tak ada masalah. Tapi kena ingat, cycle ekonomi ataupun cycle bisnes kita akan ada fasa naik dan turun. Kita kena consider the worst case scenario. Maksud kita kena consider pendapatan terburuk kita, adakah kita punya komitmen bulanan tu boleh kita bayar dengan keadaan kita yang paling teruk lah.